Walaupun saya tak belajar sampai masters atau PhD, tapi saya tak bebal dan masih waras untuk bezakan baik dan buruk. Hal dua Cina yang jaga wilayah ternyata ialah permainan sentimen etnik dan bukan pada hasil tugas mereka. Yang ni cakap sampai ke zaman British lah, isu UEC lah, URA lah, Propa DAP lah, Type C lah. Kalau marah pun, kenalah padanya. Bukan main sebrono. Nanti dinosaur pupus pun ada kaitan dengan DAP, Type C, URA dengan UEC. Dr. Ahmad Saleh, Zahid Hamidi, malah PMX pun dah minta kasih chance kat mereka. Tak percaya kad Zahid atau Anwar pun, takkan tak percaya kat Dr. Amal. Jadi, tak usah nak tarik isu ni sampai ke alam semesta. Cuma tinggal setahun dua dah nak PRU 16. Kalau buat tak betul nanti, kita kasih turun lah. Kita kan bos. Selain daripada itu, luaskan minda, kuatkan iman. Macam saya tak kisah dia parti mana pun, DAP ke, MIC ke, UMNO ke apa ke, janji dia buat kerja dengan amanah, dengan baik dan selalu turun padang. Dia siapa-siapa boleh lantik. Janji dia buat kerja je. Kalau dia non-Malay boleh buat kerja untuk semua, untuk orang Melayu, Cina, India, bagi saya no problem kot. Dia tak ada bezakan kaum lah. Melayu ke, Cina ke, India pun sama. I think she'll be a very fair federal territory minister. I don't think the Malay community will be marginalised. Tak ramai yang berani untuk bercakap, yes, aku sokong Hanayu. Tak, sebab dia takut orang sekeliling dia akan fikir yang negatif. Tapi kita kena pandang benda ni dari sudut yang baik. Kalau dia boleh memperbetulkan benda yang pending sekarang ni, saya rasa ramai akan sokong dia. Lagi satu, projek-projek kerajaan mempercepatkan. Selalu projek-projek kerajaan lambat. Contoh dia seperti longkang ni. Iaitu pembaikan longkang dapat disahkan dengan secepat mungkin. Peniaga Wagasing. Tempat tinggal pun masalah dekat KL. Dia boleh bantu kita semualah, boleh tolong apa yang kita nak lah. Yalah, macam Jinjang kan, dia boleh bantu, macam Kampung Baru. Kuala Lumpur ni banjir kilat. Selalu uruskan longkang apa, selalu turun padang lah. Saya harap Hanayu buat kerja dengan baik, jangan makan rasuah. Saya mengharapkan agar beliau dapat menjadi seorang menteri yang bertanggungjawab, amanah dan bersih tanpa sebarang rasuah dan juga skandal. Hanayu has proven that she is a very good minister. Kalau track lama, saya ingat dia boleh perform lah. Adil lah buat kerja. Semoga dapat menjalankan tanggungjawab dengan amanah dan tulus. Di wilayah tak ada lagi selain daripada Melayu. Tapi bila diorang letakkan Hanayu jadi menteri, so orang akan fikir what's going on right now. There must be a reason lah why Anwar put her there. Dia kena ada support yang betul-betul untuk dia achieve the target lah. Dia kena buktikan yang apa perubahan yang dia boleh buat untuk KL itself. Rakyat akan buka mata sama ada nak terus sokong dia pun ataupun macam sama je daripada menteri-menteri sebelum itu je lah. Kalau dia boleh ubah persepsi yang sekarang ni untuk jadi yang lebih baik, ramai orang akan sokong dia. Saya tak kisah ada DAP ke apa ke, kita semua rakyat Malaysia, kita nak tengok Malaysia ni maju. Okey?